Okey, mari kita tengok soalan vektor. Pelajar di seberang menunjukkan PQR dengan vektor X, Y, Z. So, kita ada O ke P adalah X, O ke Q adalah Y, O ke Z adalah T. Ah, Z. Okay, O ke T adalah Z. Okey, so kemudian dia bagi ni PS, nisbah PS ke PQ. So boleh tulis dalam bentuk pecahan. PS adalah 3, PQ adalah 4. PS adalah 3, PQ adalah 4. PQ 4 tolak 3, so QS atau SQ adalah 1 lah. Okey, kemudian yang kedua, OT per dengan TR sama dengan 2 per 3. Okey, OT adalah 2, TR adalah 3. OT 2, TR 3. So, tak payah tolak lah. So, dapat ni. So, nak cari PS. Nak cari P ke S. Okey, PS. Kalau biasa kita akan cari guna vektor paduan kan. Tapi yang ni PS, dia ada bagi yang ni ya. So, dari sini kita tahu PS ni sama dengan 3 per 4. PQ ni ke sana jadi darab. PQ darab. Okey? Okey. So, kita cari PQ. Okey, bila per tu tak boleh ada vektor. Tapi bila jadi macam ni, bolehlah jadi vektor ni. Okey? So, sekarang ni kita nak cari PQ. Okey, bolehkah kamu cari PQ? Boleh. Okey, PQ dekat mana? P ke Q. P ke Q. Ya, itu PQ. Kalau PQ sama dengan guna vektor paduan, mula dengan P, tamat dengan Q. Mula dengan P, tamat dengan Q. Okey, mula dengan P, tamat dengan Q. P ke O, O ke Q. Tengah-tengah mesti sama. So, P ke O adalah P ke O terbalik kan. Ini OP. PO adalah negatif X. O ke Q, O ke Q adalah Y. Okey, finish. Kita dapat PQ. Okey, kemudian ini step pertama lah kan. Okey, step yang kedua kita isi. Kita isi PQ. Negatif X tambah Y. Okey, sudah dapat kan? Negatif 3 per 4 X tambah 3 per 4 Y. Boleh? Okey, kemudian dia nak kamu tunjukkan OS. O ke S ke mana? Tunjukkan OS. Okey. OS ke mana? OS adalah OQ tambah QS. OS ialah OQ tambah QS. Ataupun OPPS. Terpulanglah. You nak mana pun boleh. Okey, OP, OS adalah OP tambah PS. OP mana? OP sama dengan PS mana? PS sinilah kan. Tapi tadi sudah dapat PS kan? So kita isi je PS. Okay. So dekat sini guna kalkulator 1 tolak 3/4 kurungannya. Okay. Dapat dah ni. Okay. Sama tak? Sama. Dapat. Tunjuk dah. Okay. Tertunjuk lah. Okay. Kita tengok B pula. B dia nak apa? B sila cari ST. So saya nak tengok atas ST. ST kat mana? So saya padam. Saya tukar color hijau. ST. Oh ST. Nak tunjuk ST. Jadi ST macam mana? Kita tengok kita ada PS lah kan? Kita ada OS. Okay. Kemudian kita ada PQ juga. So ST sama ada SO OT. Jangan S ke O, O ke
T. Ha, boleh? Ataupun kalau you nak cari macam ni pun boleh. SP, PO, OT. Tak ada masalah. SQ, QR, RT. Tak ada masalah juga. Okey, tapi sebab tadi kita dah dapat OS lah kan? So, saya guna SO lah. SO, OT. ST ialah SO tambah OT. Okey? Mula dengan S, tamat dengan T. Okey? Boleh kan? Hmm. So, SO, tadi kita dapat OS. So, terbaliklah. Dia akan jadi negatif, negatif. Positif akan jadi negatif. Kemudian, OT kita kena cari. Okey? OT ni dua. OT yang kena cari. So, OT adalah jumlah berapa? Jumlah dia 5. So, OT adalah 2 per 5 daripada OR. Okey? Jadi, OR adalah apa dia? OR adalah Z. Kan? OR. Oh, sorry. Tadi silap tulis. Ini OR. OR adalah Z. So, tambah 2 per 5 OR. Iaitu ada X, ada Y, ada Z. Okey. Ha, dia ada jawapan kat bawah ni. Okey. Kemudian C. 5ST sama dengan 6 QR. So, 5ST sama 6 QR. 5ST sama dengan 6 QR. Okey. ST ada tadi. Ada ST dapat. QR ada tak? Tak ada lagi kan? So, kita kena cari QR lah kan tadi. Okey, QR di mana? Q ke R. Sini ya. Itu kawan apa? QR. Okey. QR boleh cari dari mana? QOOR ataupun QPPOOR. Okey, kalau QR. Okey. So dekat sini sini ada tulis kan. Okey, 5 ST. Okey, ST. So tadi sudah ada ST kan? So kita isi ST ke dalam negatif, negatif, positif X, 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 Y, Z. QR, dia kena carilah QR. QR ialah QO tambah OS. So, saya padam sini ya. Okay. QO, OR. QR mula dengan Q, tamat dengan R. Jadi, QO adalah negatif Y tambah OR. Z. Okey? Boleh? Z. Negatif sebab bertentang arah. Kemudian kita buatlah. Buat tambah. Ini 5 kita darab. 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 Okey. Dapatnya ni. 6 pun sama. Darab. Darab. Dapat yang ni. Okey. So, dia nak cari Z dalam sebutan X. So, Z kita pindah ke sebelah kiri. Kalau cikgu akan pindah ke sebelah kiri ya. Okey. Z. Okey. Saya buat dari sini ya. Okey. Yang ada Z saya kekal di sebelah. Dua ni sebelah sini. 6 ni saya akan pindah ke sebelah sini. 6Z. Okey. So ini dah. Okey, sama dengan negatif 6Y. Okey. Kekal lah. Yang ni ke sana jadi positif. Okey. Yang ni ke sana jadi positif. Okey. So, ini dapat negatif 4Z. So, Y dengan Y saya guna calculator. Okey, saya guna calculator. Hmm. Okey, saya guna calculator. Saya dapat negatif 9/4Y. Kemudian X kekal. Okey, so sekarang ni ada 4. Macam mana? Ada negatif 4. So, semuanya bahagi dengan negatif 4. Semuanya bahagi dengan negatif 4. Bahagi dengan negatif 4.
bahagi dengan negatif 4. Okey, so dapatlah Z ni positif. Ni dapat positif. Dapat negatif. Okay, eh? Okay, finish. Ini soalan satu. Ya.